Kita just nanti Jessica aja setelah saya itu lagi. So kita cek makan, kita check in dulu. Durian is not available. It's not allowed. Hotel premise. Iya boy di YouTube. Abang Eddie. Dia di allowed. Itu hotel premise. Apa kerja? Jadi kita dah check in. Let's go. Kita cuba review bilik. Satu belakang, satu depan. Aku rasa first atau nanti hari. Okay, dah. Okay, selamat malam semua. Jadi kita baru dah habis syuting untuk outdoor yang malam lah setakat tu. Jadi kita record si Jess. Hai, Mak Boyong in the house. Shooting malam-malam, kau rasa? Jadi kena dah habis kita. Hotel ni ke dia kini ke. Jadi kita play hotel, kita ambil. Sampai panas membara. Okey, apa aktiviti buat tersampah je. Okey. Buat tersampah. Penyondol dan yang tersondol. Good tak? Okey. Si lagu tu berkenaan untuk awal untuk jalan cerita awal ya. Sinopsis ya, suluk dia dah lama pangan orangnya. Dah masa 5 tahun dan rupanya dia bisik berpangan dengan orang bukai. Orang bukainya tadi adalah mantan pacar Cleo gitu. Tapi plot twist ya pula. Di plot twist disebabkan kita kan tengah pregnant ni kan. So itu bukan pacar saya, dia suami saya tapi berselingkuhan, tersondol oleh penyondol. Gitu. Kita lempai. Lempai ada Ada penyangkai. 3. Halo Jessica Ramaya. Okey. Kena.